Saya Snilawati binti Ismail. Saya adalah pesakit usus di Institut Kanser Negara. Saya adalah ibu tunggal, anak satu. Saya dah sakit sejak tahun 2023 bulan. Kesihatan pun apa? Saya masalah perut. Lepas tu ada 2 kali operasi kat perut. Lepas tu sekarang ni usus saya dah tak serap semua protein dan nutrition apa-apalah. Saya ada masalah nutrisi. Nama penyakit ni malnutrition lah. Sekarang ni apa je yang saya makan semuanya akan keluar macam tu je, tak ada tinggalkan apa-apa zat kat badan. So saya cuma bergantung pada susu sekarang ni. Doktor sarankan saya gunakan susu itu seumur hidup. Susu tu hospital akan bekalkan susu lah. Tapi memang saya akan gunakan susu tu setiap hari 16 jam. Saya tak boleh pergi mana, saya cuma duduk rumah je lepas ni. Okey, saya cuma perlukan chiller untuk tempat penyimpanan susu sebab hospital akan bekalkan susu tu setiap minggu. Saya kena datang ambil sini, ambil susu sebanyak 7 pack. Ataupun kalau hari cuti, mungkin lebih 10 pack macam tu. So dia perlukan chiller yang tak boleh campur dengan apa-apa selain daripada susu saja. Tak ada ubat-ubatan lain lah dia kata. Dia bukan susu minum. Susu tu dia akan, sebab saya pakai chemopod. Ni chemopod. Lepas tu susu tu akan masuk kat sini direct pada jantung. Hari-hari selama 16 jam lah, daripada pukul 6 petang hingga ke 10 malam. Sampai 10 pagi. So saya tak boleh bekerja sebab susu saya tu memang tak boleh keluar daripada rumah. Dia kena simpanan chiller, dia tak boleh kena matahari, dia tak boleh kena cahaya juga. Doktor cakap kalau dia target kita cuba setahun lebih, kalau okey dia boleh operation untuk betulkan balik perut saya. Sekarang ni dia tak boleh operation saya sebab saya punya kondisi badan untuk dioperation tu tak layak untuk dioperation. So dia bergantung pada susu. Kalau tak boleh juga, mungkin seumur hidup saya pakai susu ni lah. Memerlukan untuk penyimpanan susu. Dan ada ubatan, kadang-kadang dia bagi multivitamin, ada magnesium sebab saya ada masalah kekurangan magnesium, vitamin magnesium boleh menyebabkan osteoporosis kan. Itulah banyak juga ubat dia. Tak tentu jugalah. Misi-misi kat sini ada cakap, dia kata cuba tanya angka ketang. Doktor pun ada juga sarankan angka ketang dekat orang lain. So saya cubalah, manalah tahu boleh kan. Alhamdulillah minggu lepas angka ketang dia datang. Tapi masa tu saya tak tahu yang saya perlukan chiller. So baru sekarang ni doktor cakap saya perlukan chiller. So saya minta tolong angka ketang. Tahu harga chiller tu berapa? Tahu, saya dah tunjuk dengan angka ketang lah. Harga dia dalam masa yang survey bermula tu harga dia 600 lebih je. Tapi biasalah Shopee kan tiba-tiba naik. Hari ni saya cek 700 macam tu. So, saya tanya boleh ke angka ketang kalau harga dia macam tu. Kalau boleh alhamdulillah. Sebab saya sekarang ni duduk dengan adik yang tanggung saya sekarang ni. Saya tak naklah nyusahkan dia sebab sekarang ni dia sediakan rumah sebab saya tak boleh duduk yang rumah yang saya duduk sekarang. Sebab saya kena bilik berasingan daripada anak, daripada orang lain. Maksudnya saya kena duduk bilik seorang sebab saya perlukan ubatan di dalam bilik. Lepas tu bilik air pun tak boleh kongsi sebab saya punya chemopod ni terlalu sensitif. Dia tak boleh ngabuk dengan apa semua. Susu pun macam tu kat sensitif. Saya tak pernah mohon zakat, saya tak pernah mohon JKM sebab sebelum ni saya tak tahu sebab saya duduk dengan adik kan. Adik yang tanggung saya. So sekarang ni bila saya duduk kat hospital ni, ramai yang beritahu saya boleh sebab saya ibu tunggal, saya tak bekerja dan saya sakit. Sebelum ni pernah bekerja? Saya pernah bekerja sebelum kahwin dulu lah masa tu. Zaman-zaman saya dah kahwin 15 tahun kan. Lepas tu saya dah tak kerja lah 15 tahun ni. Baru tahu juga boleh cuba mohon pukul. Saya baru tahu. Sungguhnya tahu masa saya kat hospital. Kalau tidak saya tak tahu sebab saya bukan tak bercampur tapi tak ada pengalaman benda macam ni kan. Bila masuk hospital baru ramai pesakit cakap kita boleh apply ni, kita boleh apply tu. Baru saya kata ya betul. Baru sekarang ni saya fikir saya keluar daripada hospital ni saya nak cubalah apply mana-mana yang boleh kan untuk kelayakan saya lah sebagai ibu tunggal. Dia kata okey dia boleh tolong saya dapatkan chiller tu lah. Sebab itu je yang saya minta dengan dia, chiller. Last kali WhatsApp dengan dia kata dia boleh tolong untuk dapatkan chiller. Maksudnya dia suruh saya survey harga dekat Shopee. Lepas tu saya katakan dia perlu bayar dulu sebab dia tak ada COD yang saya boleh datang lepas tu saya bayar kan. Lepas tu dia kata okey, dia kata tunggu je. Tu saya pun okeylah saya tunggu. So tak adalah saya tak order lagi lah sebab dia kena bayar kan. Saya ucapkan terima kasih sangat-sangat sebab kat sini pun semua orang duk puji angka ketang, apa-apa pertolongan pun semua cuba tanya angka ketang, macam aunty sebelah ni pun minta dengan angka ketang pun, angka ketang memang setuju nak tolong. So terima kasih kepada angka ketang dan semua yang telah buat donation lah pada angka ketang punya kebajikan angka ketang tu lah.
Terima kasih sangat-sangat.